Pak Din, selamat datang ke studio Syakirin Yusof Official. Hormat sekali Pak Din. Command and do. Apa perasaan Pak Din sekarang sini? Perasaan Pak Din apa? Perasaan terharu sebab dulu memang kata unsung hero. Sekarang ni bukan lagi unsung hero. Unsung hero tu maksud apa? Yang Pak Din Tidak dipedulikan. Okey. Tidak didendang. Tidak diraih. Lah menuju jalan yang didendang. Oh. Didendang. Perwira tidak didendang. Unsung hero lah. Perwira tidak didendang tu unsung hero lah. Okey. Maksud dia. Dilahirkan di Johor, keluar Johor oleh kerana ayah saya seorang British Army ketika itu. Jadi saya duduk di keluar Johor lah. Mak lahirkan saya di British Medical Hospital, keluar Johor. Tapi ini ada sedikit nak tambah cerita. Nasib baik mak masa tu tak pening kepala sebab asalnya dia nak serah anak Gurkha tu. Dia tunjuk, no my baby, dia kata. Anak Gurkha dia nak serah kat mak saya. Nasib baik tukar balik, ni anak saya. Tidak saya duduk Nepal. Itulah asalnya. Ayah berhenti balik ke Mentakap. Di Mentakap lah ayah. Dia habis nyawa di sana. Umur saya 2 tahun. Jadi mak jaga saya lah hingga saya sekolah ni. Sehinggalah saya dapat melanjutkan pelajaran ke sekolah vocasional Kuantan. Okey. Dari situ belajar. Lama-lama ada akademik jurutera kan, buat recruiting, nak adakan dia macam putera masa tu putera. Dia duduk sekolah jurutera. Sehingga setahun lebih lah duduk sekolah, belajar macam-macam pelajaran yang dia ajar. Buat rakit, buat rumah, buat jalan, semua dia ajar. Dan buat letupan. Kalau letupan dah habis, kena buat letupan. Ikatan tali tu penting, kena belajar ikatan tali. Macam mana nak dua tali tu nak jalin jadi satu. Sampai lah pun saya ingat lagi macam mana nak buat jali tu dijalin cantik. Begitulah kisah keluarga yang lepas. Yang dorong saya masuk askar sebab ayah saya bekas tentera kan, British Army. Lepas tu saya belajar jurutera, nampak ada askar jurutera ajar juga kita orang sekolah. Jadi itu saya minat nak cuba masuk askar. Okey, pasal apa Pak Din masuk komando? Masa komando tu sebab apa? Masa saya duduk jurutera tu saya tengok ada bapa saudara, kira macam bapa saudara lah. Dia pegawai Harian 1 masa tu. Muhammad Arifin bin Muhammad macam tu lah rasanya. Ipin. Itu bapa saudara. Sebab saya tertarik dengan greenberry dia tu. Dengan ketegasan dia tu. Tapi dia beraloi, dia lembut. Tapi dalam tugas dia tegas. Itu yang menyebabkan saya teringin nak masuk komando. Terkejun ni sebenarnya saya memang ikut aturan terkejun. Jurulatih kata ajar, semua saya ikut. Tapi yang buat patah ni semasa saya memandu di bawah. Atas selamat, bawah ni tak selamat. Kita bawa cermat pun kena langgar. Saya bawa motor pun kena langgar. Bawa kereta pun dia langgar juga. Okey. Apa Pak Din masuk ke atas selamat, bawah tak selamat? Sebab apa? Atas tu selamat sebab kita seorang-seorang terjun. Walaupun kita berpegang tangan tetap selamat. Kita ada peraturan dah. Ada ikut pegang tangan lepas. Lepas tu nama pun free fall, itu yang namakan atas selamat. Kalau bawah ni kita bawa cermat macam mana pun
orang lain tetap langgar kita. Itu kata atas selamat, bawah tak selamat. Itulah saya punya kata-kata. Padin sekarang ni umur 71. Ya. 71. Ya. Lepas tu bapak dia terjun lagi. Okey, sebenarnya minat saya terjun tu ada, dan kedua minat saya nak bagi contoh pada anak-anak muda ni. Sukan ni memang daripada kasar memang bahaya, tapi kita halusi ikut peraturan memang selamat terjun ni. Itu yang saya minat pada terjun ni. Jadi saya nak tunjuk Melayu boleh. Itu sebab saya nak buktikan pada Melayu boleh. Itu yang saya rajin terjun tu. Bukan saja apa ni, ini minta maaf cakap, dulu Mak Kilau berjuang agama dan maruah bangsa dengan keris. Sekarang saya berjuang dengan aktiviti payung terjun. Sama juga perjuangan tu. Jadi berbeza dia punya tu. Itulah. Bila saya terjun tu, saya rasa ya seronok. Lepas tu saya nak peningkatan demi peningkatan. Sebab apa, kalau terjun je ni memang tu. Bila saya terjun payung, saya nak cuba pre-fall, saya nak cuba base jump yang paling rendah, yang paling berbahaya. Hanya satu payung saja base jump ni. Kalau terjun sky, 2 payung, tak kembang kita boleh buka lagi payung cadangan kan. Peluang tu ada. Peluang pertama main, peluang kedua reserve. Peluang ketiga ni bahaya sikit. Dan mengucap. Itulah peluang ketiga, mengucap. Dan paling rendah saya terjun di Kuantan, hanya 80 meter saja. 80 meter ya. Kalau paling tinggi itu Menara KL lah, Menara KL, Menara Berkembar Petronas, Menara Rebung, Menara Rebung, Menara TM lah orang panggil, dan PKJWKM, itu tinggi. Yang paling rendah Kuantan lah. Kuantan dan Hotel Tamu pun tinggi. Kuantan yang paling rendah 80 meter je. Okey, kepala otak saya sebelum saya terjun, saya mesti baca angin. Angin berapa knot saya dah buat kira-kira. Angin berapa knot, berapa degree saya nak masuk dalam tu kawasan. Sebab biasa penerjun mereka tak baca angin, mereka kira nak terjun je. Mereka baca windsock, di bawah kan ada bendera. Dia berpandu pada windsock. Saya tidak, saya berpandu pada angin ketika itu. Sebab kalau kita pandu pada bendera, buatnya angin tak ada, bendera tu ke bawah, nak baca lagu mana? Saya baca awal-awal, angin arah ke mana, dan saya masuk dengan elok. Saya tarik brek menghadap angin. Itu yang lembut tu. Kalau kita ikut angin memang laju. Kita base jump ni, lipat payung adalah teliti. Jangan pakai lipat, tak payah. Sebab apa, kita nak, itu adalah nyawa kita. Kita lepas elok-elok, rigilan elok, kita terjunnya, kita mesti pandu ikut arah, menghadap angin ke, ikut angin ke. Itu yang bijam. Saya cedera tu sebab saya tak baca angin mula-mula, dan tak ikut aturan. Tu yang saya patah tu. Patah. Jadi masuk hospital lah. Patah berapa? Patah, kalau ikut patah sebelah kiri ni, keting kering, jadi jumlah semua sekali 14 batang. Tulang rusuk ni 8 patah, gigi habis. Di tangan ni ada besi, ni semua ada besi. Jadi saya tak peduli, saya OKU pun saya tak peduli. Saya suruh OKU tu, niat saya nak terjun. Niat saya nak buktikan Malaysia boleh. Itu yang saya lupakan OKU tu. Kalau ada OKU tak boleh terjun. Kalau ikut akhbar tu,
3,000 kali, tak tahu tahun bila akhbar tu, tapi bila dikira-kira balik jumlah tu bukanlah kalau saya cerita pun orang kata mengarut. Sebab apa? Lebih kurang 10,000 lah daripada tahun 81. Saya campur Sky dan Base, campur sekali, ada kat 10,000 lah. Okey, kenapa Pak dia tukar daripada Sky pergi ke Base? Sebab Sky tu, Base ni lebih mencabar, lebih apa kata orang, aku nak try, aku nak cuba. Ini ekstrim ni. Sebab dalam fikiran tu, kalau ikut aturan, selamat. Jangan kata tengok orang ramai dia pun, bestnya, sat lagi aku glamour lah. Tak boleh fikir macam tu. Fikirkan keselamatan. Kita pandang diri kita, jangan pandang orang bawah ramai tu. Kita jangan pandang. Kita anggap orang bawah tu semua hutan. Anggap hutan. Kita jangan fikir tentang glamour. Kita fikir tentang keselamatan. Itu yang insya-Allah sekarang ni, bukanlah nak cakap besar pun, insya-Allah saya selamat. Walaupun kadang-kadang ada juga payung kurang kembang tak baik, semua ada lah. Tapi oleh kerana kata orang Mak Saleh, current, bahasa Melayu apa dia, dah kalih ya. Bila otak dah kalih tentang penerjunan ni, lagu mana pun dia tetap jaga. Dia macam hidup lah. Pemikiran kita macam hidup. Bila kita tuju, kita apa nak buat semua. Ni altimeter saya dah. Altimeter dan jam cut saya yang saya kemalangan. Saya jatuh payung 2011. Ni saya pakai altimeter ni lah. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Altimeter ni. So, altimeter dah maju ni. Sekarang saya ada 2. So, saya hadiahkan kepada Pak Din lah. Ya, saya terima. Saya terima dengan ikhlas dan ucapkan terima kasih supaya saya dapat guna. Okey. Altimeter untuk Pak Din. Terima kasih.